Istana Sultan Brunei ini ialah istana kediaman terbesar di dunia, tapi nak berjalan ke semua 1788 biliknya mungkin kaki kita dulu yang menyerah kalah. Pernah tak anda terbayang bagaimana rasanya tinggal di dalam istana kediaman terbesar di dunia? Inilah Istana Nurul Iman di Brunei, kediaman rasmi Sultan Brunei dan keluarga diraja. Istana ini mempunyai keluasan lantai kira-kira 200,000 meter persegi. Lebih kurang bersamaan 28 buah padang bola sepak. Di dalamnya pula terdapat 1788 buah bilik dan 257 bilik air. Tapi istana ni bukan sekadar tempat tinggal. Ia turut menjadi pusat berlangsungnya acara rasmi kerajaan Brunei. Istana ini juga mempunyai dewan jamuan yang boleh menempatkan sehingga 5,000 tetamu serta sebuah masjid yang boleh memuatkan kira-kira 1,500 jemaah. Bayangkan kalau satu hari seluruh istana ni perlu dikemas, nak label kotak ikut bilik pun mungkin makan masa berbulan-bulan. Tapi tak kira lah rumah tu ada satu bilik ataupun 1788 bilik, setiap rumah tetap menyimpan barang kenangan dan perjalanan hidup penghuninya. Dan apabila tiba masanya untuk berpindah, setiap barang perlu dikendalikan dengan betul. Kalau anda sedang merancang untuk berpindah rumah, Dash Mover sedia membantu. Klik link di bio untuk dapatkan sebuah harga percuma.